Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya PKS Syahmi daripada Company 15 akan berkongsi sebuah hadis yang berbunyi, bagi dia membantu ahli keluarganya di rumah. Baiklah, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang pemimpin, baginda tidak akan pernah rasa rendah diri untuk membantu ahli keluarganya di rumah. Walaupun baginda adalah seorang nabi, walaupun baginda adalah seorang ketua negara, baginda akan tetap membantu keluarganya dengan melakukan kerja-kerjanya di rumah. Sebagai contoh, baginda menjahit pakaian, baginda mengemas rumah, baginda memerah susu, dan baginda membantu menguruskan hal-hal urusan rumah tangga. Hadis ini kita dapat pelajari banyak perkara-perkara yang melalui hadis ini. Baiklah, antaranya ialah yang pertama, membantu keluarga adalah satu amalan mulia dan ia adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ia dapat memupuk cinta, kasih sayang dan keharmonian dalam ahli keluarga. Yang ketiga, ia juga mengajarkan kita supaya tidak sombong dan atau hanya mengharapkan orang lain untuk membantu melakukan kerja rumah kita. Baiklah, sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak, kita boleh membantu ibu kita dengan mengemas rumah, dengan mencuci piring, menjaga adik dan sebagainya. Walaupun perkara ini terlihat kecil, tetapi nilainya adalah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, membantu keluarga di rumah bukanlah sesuatu bebanan, tetapi ialah satu tanda akhlak yang mulia dan contoh yang patut dicontohi daripada Rasulullah SAW. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.